kalau korang pergi travel, korang nak bawa kamera, nak ambil gambar, korang kena pakai flash yang kecil kan. Korang malah nak bawa flash yang besar-besar, especially untuk R50 dengan R50V, sebabkan korang dah pakai ni adapter AD1 ni. Untuk kau pakai flash, tak kisahlah brand apa, tapi yang ni Ulanzi Sparklight SL03 ni memang memudahkan kerja kau. Korang just dah pasang macam ni, kau just letak je flash tu macam ni. So kau nak buat untuk vlog, dia ada fill light macam ni. Ataupun kalau kau tak nak pakai untuk vlog, kau just tutup je, tukarkan kepada flash. Kau just tekan button ni je, dan sekarang kau dah boleh pakai flash. Flash ni dia pakai type C. So untuk kau charge bila pakai power bank pun boleh. So ni kamera bila dah pakai Sparklight SL03 ni dengan kamera macam ni. So kualiti gambar dia, nanti aku akan tunjuk kat korang macam mana kualiti gambar dia menggunakan flash. Dot, panas sini Dot. Omo, kau nak ambil gambar pakai flashlight ni mudah, senang, ringan, kecil. Untuk travel, tak kisah balik kampung ke mana ke, senang bawa, just letak je dalam pouch ke dalam poket macam ni je. So kalau korang berminat, kau kena dapatkan Ulanzi Sparklight SL03 ni. Aku sediakan beg kuning kat bawah, kau claim semua voucher, free shipping, dan kau dapatkan Sparklight ni, and then kau komen kat video ni. Okey ke tak? Alright? So macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. Kita jumpa di next video.